Terbiar Backpackers kembali lagi dan kali ini kita bertemu episod yang ke-7. Kami menjejak kaki sejarah menyusuri warisan Islam dan Melayu yang tersembunyi di bumi Senggora. Muzium Negara Senggora Songkla National Museum terletak di Jalan Chana, Songkla. Ini asalnya daripada kediaman rasmi Gubernur Songkla. Kita berada di muzium di Songkla. Kita tengok. Kita dah selesai pusing-pusing di sekitar di muzium di Songkla. Yang mana mereka yang datang ke Bandar Songkla ni boleh tengok muzium dari segi budaya, agama, kesejahteraan masyarakat di sini terdapat dalam muzium ni dengan tiket bayaran hanya 50 baht sahaja. Jom kita tengok dengan cukup lengkap lah. Dari segi susu auto dia naik turun naik. Tapi yang mereka yang kursi roda dia ada lift lah. Ada lift ya. Apa yang menariknya dalam muzium Songkla ini, yang pertama artifak ekologi dia, penemuan zaman awal yang membuktikan kewujudan tamadun lama di sekitar di wilayah ini, sini dan budaya tempatan termasuk hasil kraf tangan, pakaian tradisional dan koleksi keluarga Nang Songkla, penguasa penting yang mempunyai kaitan rapat dengan warisan Melayu. Alhamdulillah sekarang kita berada di blok yang mana satu blok ni adalah tentang Islam di Thailand ni. So tengok seramik dia dah start daripada budaya, agama dengan education pun yang terdapat di sini. Maknanya di Muzium Songkla ni macam-macam ada sejarah Islam yang sangat-sangat menarik. Kepada mereka yang datang ke Hanyai, sila datang ke Muzium Songkla. Bayaran hanya 50 baht sahaja. Apa yang lebih menarikkan lagi di Muzium Songkla ini memaparkan kisah sebuah kerajaan Islam yang pernah wujud di wilayah ini pada abad ke-17. Kesultanan Senggora atau Senggora Sultan yang diasaskan oleh seorang Muslim Melayu bernama Datuk Monggol Dai Muhammad. Ia merupakan sejarah kerajaan yang berdaulat sebelum ditakluk oleh Ayutthaya. Elemen sejarah ini menjadi bukti bahawa pengaruh Melayu Islam di selatan Thailand bukan sekadar budaya tetapi adalah warisan pemerintahan, dakwah dan perjuangan. Bagi yang mereka yang berminat sejarah, dengan susul jalur sejarah yang boleh dapat di Muzium Songkla ini, dengan bentuk dia memang menarik lah. Dia tak dapat di muzium lain. Yang paling bestnya, setiap ciri-ciri susunan dia memang terbaik. Dengan sejarah dahulu terbentuknya tamadun awal manusia. Waktu operasi muzium ini pada setiap hari kecuali Isnin dan Selasa, 9 pagi, 12.30 hari, 1 petang sehingga 4 petang. Lokasi ini di Chana, Songkla, Thailand. Nantikan episod ke-8 kami lebih experience lagi dalam Muzium Songkla ini dengan ciri-ciri Melayu Islam di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami Terbiar Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang. Merentas dunia mengejar sukses mulia. Terbiar Backpackers.